Okey, berjumpa kita untuk langkah yang ke-6. Langkah yang ni kita simple saja, kita akan sentuh titik yang C di kedua belah-belah tangan kita. Titik yang C ni senang saja. Kita merujuk kepada antara jari tengah dengan jari manis ni dan turun ke sini, dan kalau kita bengkokkan, kita akan rasa di kawasan sini seolah-olah ada kawah kecil. Seolah-olah ada ruang kosong. Jadinya letakkan minyak di kawasan sini sikit saja, kemudian kita sapu. Kenapa kena letak minyak? Satunya kita membantulah saraf kita ni daripada luar dengan minyak kelapa, dan insyaAllah ia akan masuklah serapan dia. Yang kedua, supaya kulit kita tak melecet. Kalau macam ini kita uli saja. Macam itu. Apa kebaikan menguli di kawasan titik yang C ni? Kalau ikut dari segi perubatan Cina, dia akan membantu mengurangkan masalah kencing pada waktu malam. Jadinya kita bolehlah tidur dengan lena. Sebab bila tidur dengan lena tu sangat penting, yang mana ia akan bantu pengeluaran hormon melatonin supaya proses perbaikan sel tu dapat berlaku pada waktu malam. Jadinya kalau sebelum tidur tu cuba letakkan minyak sikit. Kalau tak nak guna scraper, gunakan jari pun okey. Macam itu. Sebab kita dah tahu kan titik yang C tu mana. Maksudnya kita boleh urut ni kawasan sini. Memang akan ada rasa, kalau tepat lah, anda dapat cari tempat ni, insyaAllah dia akan rasa macam senak, macam sakit, sengal jugalah kawasan sini. Tapi tak apa, teruskan urut. Teruskan scrap ataupun kenakan tekanan, kita akan menguli. Maksudnya kita tekan-tekan macam ini saja. Kalau lengur guna jari, gunakan kita punya scraper ni. Dan insyaAllah kita akan mengawal injap air. Kalau dalam segi perubatan Cina, kawasan ni untuk kawal injap air yang bocor. Bila kerak kencing tu dia panggil seolah injap air tu bocor dan kerak kencing lah pada waktu malam. Selain daripada tu, untuk yang masalah kebas pun elok untuk uli ke kawasan yang C. Kemudian kita buat kanan pula lah. Tadi Aziz dah buat kiri. Sekali lagi, turun dua jari ni, kemudian sapu minyak dan kita uli kiri dan kanan. Kalau nak tengok model ni punya, model tangan ni, okay kan, seksi kan. Abaikan. Ini antara jari tengah dengan jari manis ni. Ni kawasan merah ni. Yang ini yang C, titik yang C. InsyaAllah kita kawal injap air, maksudnya kita kawal kadar kencing kita yang kerak kencing tu dengan cara urutan uli di kawasan sini, kiri dan kanan, 5 hingga 10 minit bagi setiap tangan. Mudah saja kan? Cara urutan di kiri dan kanan yang C ni seolah-olah kita mengawal haba di kawasan sini. Maksudnya kita kawal kekeringan air tu, maksudnya kita tak mudah kerak kencing. Dan selain daripada tu, ini juga saraf yang C ni juga bagus untuk siapa yang ada masalah kebas-kebas tangan akibat daripada komplikasi diabetes. InsyaAllah kita berjumpa di video langkah yang ke-7. Hampir separuh dah kita punya modul ni. Macam mana perubahan setakat buat gua sya untuk masalah diabetes. Okey ke? Kalau tak okey, boleh je PM ataupun WhatsApp Aziz dalam grup WhatsApp kita. Assalamualaikum.